Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi di Dapur Ami. Hari ni Dapur Ami nak buat kek kukus buah. Sekarang masih tengah beraya. Cuba buat kek kukus buah yang sangat sedap, sangat tahan lama. 4 jam kita kukus dia. Dengan bahan-bahan istimewa. Ini kek kukus macam legend dulu. Jom kita lihat kualitinya. Dah sejuk, kita potonglah. Paling elok, kek kukus ni kita kena simpan 1 ke 2 hari. Bungkuskan lagi sedap. Okay? So, selepas kita potong, lihat. Buah dia tersusun. Tak adalah berterabur kat satu tempat sahaja. Cantik, moist, lembab kek ni. Kalau kita nak lebih sedap, kita boleh simpan lebih lama sikit lah ya. 2 ke 3 hari bungkuskan. Okey. Untuk resipinya, saya beri balik resipi lama saya. Sebab saya tak rekod tadi. Saya ada video lama. Kita perlukan 450 gram buah-buahan campuran. Tepung gandum dalam 450 gram. Telur 4 biji saiz sederhana. 1,5 cawan gula halus. Tepung gandum dalam 450 gram. Dan butter 1,5 buku butter. Kita perlukan lagi 1/3 cawan gula untuk buat gula hangus ya. Okey, kita juga perlukan cream of tartar 1,5 sudu teh, soda bicarbonate 1,5 sudu teh dan juga 2 sudu makan orange essence. Saya gunakan sangkuik. 1 sudu makan esen vanila. Cara membuatnya, kita masukkan butter suhu bilik 1,5 buku butter dan juga gula halus kita masukkan dan kita putar hingga kembang. Bila dah betul-betul kembang, kita masukkan esen vanila sedikit dan juga orange essence atau pati sangkuik tadi dan kita masukkan telur sebiji demi sebiji dan kita putar dia sampai betul-betul kembang. Ini pentinglah ya. Sementara tu kita sediakan adunan kering, tepung kita campurkan dengan cream of tartar, soda bicarbonate. Semua kita campur dan ayakkanlah, mudah untuk kita nak masukkan nanti ya. Bila dah bancuh adunan tadi tu, kita masukkanlah tepung dengan bahan-bahan yang kita dah tambah tadi tu. Gaul rata. Kemudian bolehlah kita masukkan buah-buahan kering tadi. Dan kita gaul rata. Bila dah kita gaul rata, sekarang kita nak buat gula hangus pula. Kita ambil satu bekas, kita masukkan gula yang 1/3 tadi tu. Kita nyalakan api kecil dan biarkan dia cair sampai berasap-asap. Ini pentinglah ya. Baru kita dapat warna pada kek kita nanti. Bila dah betul-betul berasap dan berbuih, baru kita akan masukkan dalam adunan kek kita dan kita kena gaul secepat mungkin. Buat lubang tengah sedikit. Kemudian tuangkan gula hangus tadi dan gaul dengan segera. Kita tak tambah air ya. Bila dah gaul rata semua sebati, siapkan dulang. Alaskan dengan paper dan bolehlah masukkan adunan kita lah ya. Seperti biasa. Lepas tu kita boleh ratakan adunan. Masak air. Air biar banyak sedikit sebab kita nak kukus lama. Kalau nak warna yang cantik, kita kukus dalam 4 jam. Sekarang kita tutupkan dengan aluminium foil atau kertas ke apa ke yang perlu. Supaya air tak menitik atas dia lah ya. Kita jerangkan atas api yang agak kuat dahululah ya. Bila dia dah mula kukus dalam 1 jam, boleh kecilkan api. Kita kukus selama 4 jam atau kalau nak cepat 2 jam pun boleh. Tapi color dia kurang cantik lah nanti ya. Dah siap kek kukus buah kita. Kita sejukkan. Kalau boleh simpanlah 1 ke 2 hari. Dia akan lebih sedap dan mudah nak potong. Tak keluar buah dia kan. Dia dah padat. So, selamat mencuba.
untuk dijamu pada rakan-rakan untuk hari raya ini. Sehingga bertemu lagi. Assalamualaikum.